Tembok ini dahulunya dikenali sebagai Tembok Barat, tetapi kini dipanggil Tembok Ratapan kerana disitulah orang Yahudi berdoa dan meratapi dosa mereka. Selain mengucapkan doa-doa mereka, orang Yahudi juga meletakkan doa mereka yang ditulis pada sepotong kertas dan disisipkan pada celah-celah dinding itu. Perbuatan tersebut dipanggil Kvichlatch. Tembok ini juga dibahagi dua oleh pagar pemisah Michiza untuk memisahkan antara lelaki dengan wanita agar mereka dapat fokus beribadat. Di manakah tembok ratapan ini? Lokasinya adalah di Jerusalem. Dan kenapa tempat ini dianggap suci? Tembok ratapan sebelum ini adalah sebahagian dari kuil atau tempat ibadat yang dibina pada zaman Raja Sulaiman. Kuil Raja Sulaiman atau Solomon Temple ini menurut kitab mereka adalah tempat beribadat pertama di Jerusalem pada zaman keemasan